lagi musuh. Siapa yang sanggup buat macam ni dekat dia? Tak malah macam ni. You, kadang-kadang kita tengok orang tu nampak baik, rapat dengan kita, tapi actual fact, no. Hati dia. Tapi I tak nak you biar benda ni makan diri you daripada dalam, please. Okay? I rasa macam I sorang-sorang. Apa yang cakap ni? I kan ada sini, Sarah. No, bukan sebab apa-apa. Sebab I tahu you perlukan seseorang untuk bercakap. I perlukan you. Jangan macam ni. Thank you. Live your life. Okay? Tak menangis lagi. Mak. Ya, ada benda nak bincang sikit, Mak. Nak bincang apa? Bella dengan Daniel dah setuju nak tunang awal. Ya ke? Alhamdulillah. Mak, bukan tu je. Bella dah dapat kerja dekat syarikat ayah Daniel. Syarikat besar yang ada tu? Ya. Wah, seronoknya bertuahnya anak mak, dapat PK sekali. Dapat kahwin dengan anak dia, dapat kerja pula kat syarikat bapaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini barulah berita gembira. Mak rasa seronok nak dengar. Sini, mak ingatkan. Mak nak cakap dengan Kak Sarah lah. Mak. Tak apa. Nanti biar Bella beritahu Kak Sarah. Betul ni? Betul. Okey. Kalau macam tu... kejap. Kalau macam tu, kita kena pergi sekarang. Gimana? Kita kena pergi shopping. Macam tu, Mak. Kita kena rompak bank lah. Kita mana duit? Tak payahlah sampai rompak bank kau ni. Mak ada lah. Jom kita shopping. Mak tak nak lah bakal menantu orang kaya nanti pakai baju biasa-biasa. Dah, jom. Nanti mak sambung. Sekarang ke? Sekarang juga, jom. Mak, serius lah? Ya. Jom siap. Betul ke ada duit? Astaghfirullahalazim. Selepas saya cakap dengan Datuk semalam, I rasa macam I ada harapan.